ni kita sarapan pula. Hari ni kita sahur makan stok yang kita bawa balik daripada Malaysia. Also durian. Expired in few days. T'es choquée ou pas? Elle a 18 ans, l'autre fille l'a dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est des pommes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua, comment allez-vous? Terbalik pula kamera aku, kenapa? Regarde Anna, la vidéo que tu viens de faire. Kecohnya nak buat video memang mencabar nak jadi content creator for a mother yang dah umur macam ni tambah pula dengan anak yang dah besar-besar ni, memang mencabar Mana seorang yang cerewet, mana seorang yang buat hal, buat sepah, mana seorang yang pening kepala aku. Tu tak termasuk lagi seorang tu ada kat rumah tu. Memang pening. Sekarang pukul 3 nak masuk pukul 3 petang, kita nak hantar barangan Malaysia pada kawan baik Sida ni. Sida is not feeling well, jadi kita lah hantarkan sebab kita pun nak keluar beli barang-barang daging untuk kita punya masak for this week lah. Hari ni tak memasak sebab kita bulan puasa ni tak nak membazir. Banyak tiap-tiap hari masak, makanannya tak habis-habis. So kita akan recycle makanan yang for the week punya, since aku balik daripada Malaysia tu. Kita makan apa yang ada dan top up sikit-sikit saja. Jadi menu berbuka puasa adalah ada ikan sikit, tinggal sikit, jadi kita rasa-rasa sikit lah. Kita nak top up ikan tu dengan omelette. Lepas tu dengan nasi lah. Kita buat nasi untuk Cik Syifa yang Melayu totok ni . Jadi apart ikan, kita ada lauk bubur ayam kita buat juga semalam punya tak habis. Kemudiannya hari sebelum tu ada kuih tiaw kung fu, ada lagi sikit, so kita boleh gunakan semuanya. Tak perlu membazir, peti ais dah penuh, simpan makanan-makanan hari-hari yang sebelumnya. Lepas tu kita top up lah dengan keropok pula. Lepas tu kita top up lah dengan keropok leko. Maybe kejap lagi nak beli daging tu, ada kedai ada jual buah-buahan, kita nak makan buah-buahan juga. Lebih enak kalau ada tembikai. Tembikai memang the best buah di bulan puasa ni. Walaupun bulan puasa kita sini bukanlah sepanas di Malaysia, tapi tetap dia punya feeling makan tembikai tu terasa macam kat Malaysia sana ya. Kita keluar tadi simple je kan. Dan aku malas lah nak melawa-lawa ke apa. Dan aku pakai skirt hari ni kat rumah. So budak-budak ni kata yang ni dia setuju mak dia pakai skirt. Cuma dah aku tak biasa pakai skirt jeans kan. Dah aku rasa macam gypsy, ala-ala gypsy yang scammer tu je. Lepas tu aku keluar setakat pakai tudung sarung ni, ada pula pandai pula dia nak tegur mak dia kan, kata pakai are you going out with that tudung? Sekati lah ya Allah. Ini lagi seorang duk ketawa kan. Dia kata outfit dah okey tapi pakai tudung macam ni. Sekati lah. Kita just nak pergi beli barang kan. Memang terlampau. Dah aku pun tak suka pakaian hari ni, rasa macam selebet gila. Tapi kita nak cepat jika lepas tu kita ada driver. Kita just nak beli barang-barang zuzas lah. Macam tu. Sekiranya sekarang kita nak singgah sini. Cuaca hari ni adalah 12 degree. Kind of warm. Especially kalau you memasak kan, memang you akan terasa panas lah. Memang pakai t-shirt dengan pendek je lah kalau kat rumah. Kat luar ni pun kita tak perlu pakai jacket, just pakai sweater will do. Mamat sebelah ni pun pakai sweater. Yang kat belakang tu adalah pakai coat yang nipis. Kita akan habiskan makanan yang hari-hari sebelumnya. Dan kalau habis, besok baru kita buat menu yang terbaru. Okey, kita di sini berbuka puasa kami tiada air manis ya. Kami minum air kosong saja, which is bagus juga sebenarnya. Sebab kalau makan berlambak lepas tu manis lagi, memang put on weight kau-kau punya. Jadi since bulan puasa tahun lepas kami tak buat air manis. Jarang lah, boleh dikira dengan jari Sebab sebelum-sebelum ni bila bulan puasa hairan aku kenapa tak turun-turun berat badan naik lagi adalah. So I realise that bila buat air manis menambahkan lagi. Asal dia berhenti tengah jalan tu? Apa benda punya perangai ni? Sebab perangai suka hati dia je berhenti tengah jalan. Jadi I realised bila buat air manis ni memang menaikkan berat badan. Ditambah pula dengan makanan kita makan bila minum air manis ni dia menambahkan selera kita kot. Apa kebondo tu. Jadi marilah kita, perut dah memulas dah ni. Bukan memulas, perut dah
memainkan bunyi-bunyian. Sabal. Syabal tu apa? Kiban. Shibal tu apa? Mami sabal. Genre stupide ou idiot. Adik cakap apa? Ida. Adik cakap apa tadi? Sabal. Apa? Sabal. Betul ke tu, Dik? Oui. Apa maksud dia? Ida. Idiot. Bang. Okey, kita dah hantar pada kawan Nida tu. Biasalah kalau kita jumpa kan, kita akan berborak-borak. Mak dia pula ada kat situ, kita berborak pula dengan adik-beradik dia. Lepas tu kita dapat pula, biasalah orang Islam ni kan, sesama Islam dia mesti kita bukan hanya menerima kita memberi orang memberi, kita membalas. So dia balas kita dengan manis-manisan daripada Morocco, siap dengan air zam-zam sebab dia ada pergi buat umrah last December. Mak si Zainab ni, mak dia muda lagi mak dia is like how many years less than me muda lagi mak dia, maybe Isn't like she in her late 30s? maybe like 14 years younger than me mak dia. Anak dia kiranya dia kahwin muda lah, dia kahwin umur 18 kot I think. Je me permets de prendre le plus gros, merci. Okay, ini dia kita punya buka puasa hari ni. Lauk-lauk sebelum ni jadi aku tak masak lah hari ni. Ni bubur semalam, ada mashed potatoes, ada ikan hari tu, ini keropok leko kita goreng dan ayam goreng semalam. Selamat berbuka puasa. C'est bon? Non, c'est bon ou pas? Oui, Nanda. T'as brûlé, c'est bon. Nanda. Vas-y, bois encore. Wesh. Wesh. Itu dia kita punya juada hari ni, dan juga kita nak bagi kru Malaysia Airlines yang juga order nasi ayam madu. Jadi bila di order nasi ayam madu di bulan Ramadan ni, kita bagilah bubur untuk mungkin mereka gunakan makan masa sahur. Tu dia bubur lambuk you all. Bubur lambuk daripada Perancis. Okey, tu dia ayam untuk nasi ayam madu Paris. Balik daripada Malaysia, ini adalah kali pertama dah aku buat nasi ayam di bulan Ramadan sebab ini adalah untuk kru Malaysia Airlines. Kru Malaysia Airlines. Nasinya di dalam ni ada bubur lambuk juga dan supnya. So you all kalau datang Paris jangan lupa order nasi ayam madu daripadaku. Tapi aku bukan jual nasi ayam madu je ya. Aku ada jual pelbagai menu. Roger untuk tahu apa menu-menu pada hari-hari yang anda mahu. Okey, buka puasa kita hari ini adalah bubur lambuk dengan chicken wings, fried chicken wings. Tuan Ashifa punya. Wabsanya. Non, on est matching. Dua orang ni matching. Pakaian, dress up, kemain lagi. Padahal kita nak beli barang je. Barang runcit je. Tapi dia menunggu daripada tadi berapa jam. Dia tunggu mak dia kerja sekejap. Lepas tu patutnya plannya nak keluar dengan bertiga je. So adik bengang lah sebab tiba-tiba je ada menyebuk. Tak boleh ke nak pergi keluar sendiri? Asal nak keluar nak nyebuk? Je vais faire les courses. Ferry kosong seorang tak boleh? Bah, autant faire avec toi. So adik dia bengang lah sebab dia dah fikir dia ada me time dengan mak dia. Tiba-tiba ada pula samdul yang ikut kan. Kita just nak beli barang sikit je. Sebab telur memang habis ni. Mamak telur ni. Ya, mamak telur ni makan telur. Fuh. Ada pelbagai-pelbagai tapi kita tak interested sangat lah nak beli semua ni. Sebab kita sebenarnya sudah bulan puasa ni macam kurang lah makan cik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey ni selamat berbuka puasa. Est-ce que c'est bon, Kaida? Okey, ni dia selamat berbuka puasa pada kami. Ini adalah mi goreng. Mi goreng ni daripada Malaysia ya, Gardenia punya mi. So ini adalah ada hati ayam. Ada hati ayam, ada fishball, ada kerang daripada Malaysia ya. Ini pula lasagna dumpling daripada Jade. Thank you Jade.
Senyum. 1. Cepat. 2. Tunjuk rambut tak nampak? Rambut dia. Rambut letak kat depan. Rambut letak kat depan. Apa? Tak nampak muka dia? Alah lawannya. Tu dégustes, hein. Anna, regarde d'abord. Senyum. Anna, t'as dit quoi? Okey, hari ni kita buat salted egg spaghetti. Kan Mama tengah bercakap ni. Okey, hari ni kita buat salted egg spaghetti. Korang-korang nak tiru kat tempat yang apa tu, secangkir teko tu lah. Sos dia patutnya macam ni. So, dengan crispy chicken kita. Bon appétit. Oui. Ya, lagu yang dia Mama tengah buat ni. Est-ce que c'est un... Kita makan dengan ni. Bon appétit. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cik, kita mentang-mentang kita baru belajar bahasa isyarat dengan adik ipar kita kan. So, hari ni berapa degree cik adik? 10 degree ya. Ni nak penghujung winter 6 degree. Ni nak penghujung winter ni, during the day ada matahari cantik bila kita nak sidai kain ni kat luar. Bulan puasa ni adalah masa What? Astaghfirullahalazim. Okey, kita cuba buat video balik. Kita bangun sahur pukul 5 kat sini ya. Makin lama dia makan What? Makin lama dia makin cepat masuk subuh ni. Masa permulaan puasa masuk subuh 6.30, sekarang ni masuk subuh dah 6.5 minit. Makin lama dia akan makin cepat. So kita pun makin lama kita kena bangun cepat lah. Dah aku bangun dalam pukul 5, panaskan makanan semua dan kita orang makan. Lepas tu subuh sama-sama. Si Adam dia pergi subuh kat masjid. So kita orang sendiri-sendiri dekat rumah dengan anak-anak. Ni hantar budak tu, dia ada kelas hari ni. Budak belakang ni kita bawa supaya menyenangkan yang kat rumah tu nak mandi ke apa ke kan, kakak kat rumah. Ni kambiang ni. Kambiang Awak kambiang ke? Adik nak pergi mana dengan mami, dek? Adik nak pergi mana dengan mami? Avion, cakap avion. Adik nak dalam avion nak buat apa? Nak makan? Dah aku suka betul cuaca macam ni. Cuaca yang nak kata sejuk sangat, idok. Just nice lah. Kita pakai sweater je, tak perlu pakai tu. Dan tak panas. I love when it's not panas lah. Kalau panas tu tak tahan lah. Ni budak ni. Hello. Syifa, hello. Cakap hello. Hello Ida. Adik dah mandi ke belum? Bila masa kau mandi? So basically itulah dia masa Ramadanku dihabiskan dengan banyak membaca Quran, buat editing, catch up vlog kat Malaysia tu. Kena lepas asar tu dah kena start masak. Semalam dah aku start masak pukul 4. Biasanya dah aku masak last minute pukul 5 Bila pukul 5 tu memang kelang kabut. Bila pukul 5 tu kelang kabut you all. Dah masuk waktu berbuka, time tu lah baru ngam-ngam siap. Jadi kita kelang kabut lah. Macam semalam semua ready sebab dah menyanyi pula. Sebab dah aku buat video. Lepas tu? Menyanyi. What? Cepat. Macam mana? Nyanyi? Comment tu chantes? Lepas tu? Quoi? Nyanyilah Ida. Okay, gaya macam mana gaya? Lepas tu gaya lawa. Cantik ni cantik. Oh, cantik macam tu ke? Oh, lepas tu? Alah lawanya. Lepas tu? Gaya? Rambut tak nak rambut letak depan semua rambut? Alah lawanya. Alah cantiknya. Masya Allah. Macam mana adik buat?
Buka puasa kita hari ini adalah chicken wings. Kita buat chicken wings lagi. Tapi rupa dia tak macam hari tu sebab kita buat celup sekali saja. Nasi dan dia ada daging salai, masak lomak cili api daripada kakakku tu. Tapi budak yang tak puasa ni dia dah makan dulu. Adik makan berapa pulih? Dia macam mana dia tangan tunjuk dia? Pandai. Ni cik apa ni? Cik ayam. Miss Pule tu ayam. Dah berapa hari tak makan nasi. Ya, itu okey adik makan ni. Oh lah basi syarat pula. Itu maknanya dah tak nak makan, Dek. Tu adik nak makan lagi bukan macam tu. Buat macam ni, Dek. Adik. Buat macam tu. Ha. So nanti dulu makan dulu. Ini adalah chicken wings. Itu daging salai masak lomak cili api. Kita tambah cendawan hitam tu. Selamat berbuka puasa pada kami.